Ini bukannya Nova 160, ini adalah Nova 200. Tapi yang beli Nova 160 tu mesti korang jealous sebab yang ini lagi besar enjin dia, lagi power enjin dia. Enjin menggunakan 183.3 cc, horsepower dia adalah 18 horsepower dengan 17.6 Nm of torque. Dari segi reka bentuk memang sporty habis. Datang dengan lampu LED, ada winglet macam MotoGP dan ni, tengok ni. Brake ABS depan dan belakang, ada juga traction control system. Lampu belakang memang kaca dan yang ini pun kaca sebab suspensi belakang ni ada tong yang boleh adjustable. Design Nova 160 pun dah cantik, yang ini pun masih lagi cantik. Cuma yang ini beza dia untuk Nova 200 ni, dia datangkan dengan tempat duduk yang ada perehat pada bahagian belakang ni. Ada juga kemasan alat-alat yang tiang karbon. Seat dia ni pun bawah ni agak besar. Cuma yang ini didatangkan dengan tangki yang lebih besar sebesar 10 liter. Selain itu dipadankan dengan meter digital. Ada warna kelabu, ada warna kuning, ada juga warna biru-biru macam tu. Harga dia luar biasa, RM8,488 saja. So, apa pandangan korang tentang Nova 200 ni? Sila komen di bawah.